kita belajar Blender. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Kita bukan nak belajar yang sculpture mode dengan lain tu, kita belajar edit mode dulu. Dekat dalam Blender, kita ada edit mode. Yang kedua, ada object mode. Yang keempat, betul lah. Yang keempat, sculpture mode. Yang kelima, vertex mode. Yang keenam, weight mode. Yang ketujuh, trace mode. Maaf kawan-kawan. Lepas tu, kita belajar edit mode dulu. Tapi sebelum tu, subscribe. Okey. Pertama, vertex mode. Kita boleh select kat bintik-bintik tu. Lepas tu, korang tekan G, dia boleh gerak-gerakkan dia. Gerak-gerakkan dia. Lepas tu, H pula. H, kita tekan kat tengah-tengah. Kita tekan G. Kita boleh gerak-gerakkan dia. Gerak-gerakkan dia. Yang kedua, face mode. Nanti kalau kita tekan dekat tengah-tengah, kita kena tekan H. Lepas tu kita bolehlah gerakkan dia naik ke atas. Macam tu lah belajar Blender. Itu je lah. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.